Saya akui memang semua benda kita nak mula memang susah. Tapi kalau tak ada Meta ni punya khusus, susah lah. Kena struggle lah. Saya nak cakap terima kasih. Terima kasih lah banyak-banyak. Dan kalau boleh tak buka banyak-banyak lagi. Saya akan recommend. Sebab untuk permulaan bagi saya ini adalah salah satu jalan ataupun cabang yang sangat bagus. Pendedahan yang sangat bagus lah untuk orang-orang yang baru. Meta Oil and Gas sediakan khusus yang benda yang kita perlu tahu. Terima kasih Meta Oil and Gas. Meta Oil and Gas terbaik. Semestinya saya akan recommend untuk menyertai program-program yang dianjurkan oleh Meta Oil and Gas, kerana Meta Oil and Gas menyediakan platform untuk meningkatkan pengetahuan dan membina networking dengan profesional-profesional dan otai-otai dalam industri. Semua berpeluang untuk upskillkan diri sendiri untuk be kompetitif dan marketable di dalam industri lah. Projek-projek oil and gas di dalam Malaysia, perairan Southeast Asia akan berkembang di dalam masa 5 tahun yang akan datang. So saya harap semua yang ada di luar sana mengambil peluang untuk upskill diri sendiri, dan harapan saya kepada Meta Oil and Gas semoga terus maju jaya lah. Oil and Gas Meta terbaik. Meta ni membuka mata semua orang tentang pekerjaan offshore kan, onshore. Bukan mudah lah untuk jumpa peluang macam ni. Program ni saya amat berpuas hati. Terima kasih banyak kepada Meta sebab bagi peluang ni kepada kami semua untuk join program ni. Banyak membantu kami untuk ambil cert ni, dan kami boleh lebih mendalami belajar tentang ultrasonic testing ni. Dalam jangka masa 5 ke 10 tahun lagi saya nak menjadi seorang inspektor level 3 lah. Saya memang nak recommendkan Meta Oil and Gas kepada kenalan-kenalan saya, dan program ni sangat berbaloi. Meta Oil and Gas memang mantap. Bila kita nak komunikasi dengan orang atasan ni, diorang perlukan sesuatu yang unik. OBI ni memang salah satu ada punya cara dia. Sejumlah data yang banyak, kita boleh kecilkan dia menjadikan benda tu berguna. Memang senang nak baca, so kita boleh buat keputusan on the spot. So far penyampaian dan input yang saya dapat ni senang dan mudah faham, dan dia ada tunjuk sekali lah dalam macam assessment dan juga cara-cara nak buat. Saya akan recommendkan kepada kawan-kawan saya untuk join training bawah Meta Oil and Gas. Satu, dia senang nak faham. Kedua, kita boleh berkomunikasi antara satu sama lain. Mereka ni interesting dan menarik. Cara penampilan, cara pengetahuan diorang memang bagus. Meta Oil and Gas mantap dan terbaik. General Manager daripada KLCC, dia sendiri cakap Power BI is one of the advantage untuk candidates ada. Even saya sendiri cuba untuk belajar YouTube tapi memang tak boleh. Sejujur saya cakap, before saya datang hari ni saya memang zero knowledge. Then after sampai pukul 5 saya balik, memang boleh dikatakan 7/10 daripada zero tadi. Sebenarnya Meta Oil and Gas ni lecturer saya sendiri yang suggest, sebab ada banyak bagi info untuk skill ataupun benda-benda yang perlu candidate tu ada untuk jadi engineer dalam oil and gas. Impact buat Meta Oil and Gas pada student lain ni memang bagus. Meta Oil and Gas ni dia memang banyak memberi exposure lah. So, saya tahu Meta Oil and Gas ni memang dipercayai and boleh masuk kelas dan juga dapat sertifikat. OJM lah banyak memberi exposure kepada saya. Yes, saya memang sangat akan recommend kepada kawan-kawan saya. Oil and Gas terbaik.